Okay, ni kita nak top up kad dekat Paris apa nak. Kad ni berharga 2 euro. Okay, so nak top up dia, pilih English. So letak. Okay, so ambil pas. Sebab kita nak sehari supaya untung lah. So ambil day pass. Dia berharga 12 euro. So today hari ini berharga 12 euro. So jimat nak naik bas, nak naik train ni sekali. Okay, so check out bayar. Lepas tu bayar, tunggu dia load dekat kad. Ni tunjuk sini. Okay, your pass is now loaded. So Navigo Daily Pass beres. Settle boleh kejar.